kos paling bodoh kat Malaysia adalah kos apa? Kos Meskom. Kos Meskom. Tapi itu okey lagi. Kos yang paling bodoh sekali kos teater, kos muzik. Aku tak suka bila orang kata kita habiskan duit untuk pendidikan ni adalah benda yang sia-sia, benda-benda yang membazir. Kau ambil lah kos apa-apa pun, memasak, hotel, pelancongan, seni, engineering, doktor. Spend lah beribu-ribu sekalipun untuk pendidikan. Please do. Orang yang ambil Meskom ni orang paling bodoh. Lepas tu kau pergi tengok. Kalau kau geng-geng seni, kau tak joget atas pentas pun, Malaysia akan jalan. Malaysia akan stay maju. Kalau bocah-bocah seni macam kau, artis-artis bocah. Antara kos paling bodoh kat Malaysia adalah kos apa? Kos Meskom. Kos Meskom. Tapi itu okey lagi. Kos yang paling bodoh sekali kos teater, kos muzik, kos tarian tradisional bro. Kalau kau nak belajar menari, kau tak perlu ambil degree bodoh siap. Aku boleh joget tak? Dia tak perlu buat degree. Kalau kau nak belajar menari, nak joget, kau tak payah sampai buat PTN Albana untuk kau buat degree-degree bodoh macam ni. Better kau pergi kerja, dapatkan pengalaman yang real daripada kau sambung degree, joget-joget, lepas tu enjoy. Kalau kau bocah teater, semua orang tahu kau buat teater tu sebab kau nak enjoy, betul tak? Buat teater ni banyak enjoy je, banyak sosial, tu je masalah kau, bukan nak belajar hangat pun. Degree tu untuk orang yang dah banyak duit yang nak bazir masa boleh lah. So guys, ni Universiti Albana paling hebat sekali, Uniza. Tengok sana dia. Ni Masjid Uniza guys. Tu golak. Satu komen tu dia kata orang-orang yang ambil teater, ambil seni adalah orang-orang yang macam bodoh akademik waktu STM. Lepas tu macam tak ada choice ambil teater. Aku ambil jurusan teater masa aku belajar kat universiti dulu. Dan aku daripada sekolah asrama penuh, sekolah sains. Aku taklah bodoh pun SPM. Cuma aku minat teater, jadi aku pergi. Bukan sebab lagu, sebab nak belajar. Berdalah apanya. Gila, dah 2025 masih ada orang pertikaikan orang lain nak ambil kos apa, nak bodoh-bodohkan kos orang lain. Subjek lakonan tu satu subjek dalam satu sem saja. Lepas tu kau ada subjek pengarahan, penulisan, cara nak buat stage, cara buat lampu, cara buat kau kena belajar Aristotle, Brad. Kau kena belajar macam-macam jenis tokoh, macam-macam jenis stage, macam-macam jenis lampu. Belum lagi kau kena belajar macam mana nak menulis skrip. Aku tak suka bila orang kata kita habiskan duit untuk pendidikan ni adalah benda yang sia-sia, benda-benda yang membazir. Kau ambil lah kos apa-apa pun, memasak, hotel, pelancongan, seni, engineering, doktor. Spend lah beribu-ribu sekalipun untuk pendidikan. Please do. Orang yang ambil Meskom ni orang paling bodoh. Lepas tu kau pergi tengok pun kau ambil duit pun daripada TikTok ni. Tak tahu budak-budak tari Malaysia dah macam wakil negara, pergi sana sini berulang nama negara. Tak tahu budak-budak teater ni dah tulis skrip dekat macam-macam jenis filem, drama, dah berlakon dah macam-macam jenis movie yang power-power yang kau bayar tiket untuk tengok wayang. Orang yang ambil teater nak berjimba. Kenapa berjimba? Tak nak ambil belajar, tak nak masuk universiti lah gila. Habis-habis lah yang ambil jurusan sains yang bagus, yang bijak, yang kaya. Yang teater ni, yang sini-sini ni apa? Malas lah cakap pasal orang bodoh macam tu. Dah lah kau, bye. Cara kos paling bodoh dia kata kos Meskom. Di mana bodohnya tu? Aku nak bagi tahu kau DMA Islam, aku Dausno, Bachelor Komunikasi, Meja Kewartawanan, Universiti Putra Malaysia, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi. Aku bangga jadi pelajar Meskom ataupun komunikasi di universiti di alma materku. So apa? Kami diajar tentang etika. Kami diajar tentang adab. Kami diajar cara-cara nak berbicara dengan penuh adab. Banyak etika-etika kami belajar dalam kos ini. Aku tak tahulah kos yang kau ambil itu ada adab tak. Okay, kita boleh tengok personality orang ni dari segi dia bercakap. So bila aku cakap Meskom antara kos yang paling bodoh, kau tak boleh nak condemn. Sebab apa? Masing-masing ada peranan masing-masing. Dan tapi minat orang lain tak layak dijadikan bahan lah. Itu first. And then ambil Meskom tak buat kami bodoh ya di MA Islam. Yang bodoh tu bila kau ukur nilai manusia guna kos yang kau tak faham dan tak pernah cuba faham. Setiap orang ada jalan, ada bakat, ada suara. Dan kadang suara itulah yang ubah dunia. Bukan senyap dalam masa yang sama tapi kuat dalam pentas dan media. Ingat, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita akan diuji semula suatu hari nanti. Jadi kalau bercakap tu biarlah ada adab, biarlah ada hati di MA Islam, okey? Jadilah contoh anak muda yang bukan hanya bijak otak tapi bijak jiwa sekali. So, tak perlulah ada kelebihan jadi influencer konon. Jadilah contoh yang baik untuk adik-adik. Di TikTok ni banyak betul adik-adik. Okey, kalaulah kos tu bodoh, kenapa dia dihujudkan? Cuba kita fikir secara logik akal. Aku nak bagi kau satu ayat puitis, tetapi ayat ni sebenarnya sangat-sangat kasar. Tapi aku dah lembutkan untuk kau faham agar gunakan sebaik kelebihan tu yang ada.
Jangan jadi orang yang tak berguna. Jangan kerana jalanmu lurus, kau hina jalan orang yang berliku. Tak semua mendaki dengan angka dan formula. Ada yang membina dunia dengan rasa dan suara. Ilmu itu luas, bukan hanya yang kau faham. Dan memperbodohkan pilihan orang lain bukan tanda bijak, tapi cerminan hati yang belum cukup tenang. Membimbing bukan melembing. Fikir-fikirkan DMA Islam. Pempengaruh label bidang meskom, teater, muzik dan tarian sebagai bodoh di mata dia yang tak berapa nak celik itulah. Kita mulakan dengan meskom. Meskom tu apa? Meskom tu ialah komunikasi massa, ya. Fungsinya adalah untuk menyampaikan informasi bermula daripada berita, artikel, iklan, broadcast, siaran TV dan juga siaran radio. Antara yang paling terbaru adalah melalui media sosial. Contohnya macam kita nak tahu perkembangan pasal Palestin. Berbalik semula kepada pempengaruh di belakang ini, kalau anda kata betul dia kata meskom tu satu benda yang bodoh di mata dia, kenapa dia menggunakan media sosial dia untuk menyampaikan maklumat-maklumat palsu, informasi palsu kepada masyarakat majmuk yang follow dia tu? Dia boleh je sampai ke benda tu secara orang kata depan-depan face to face kan, kalau anda kata-kata meskom tu bodoh lah. Islam, seni itu bukan hiburan semata-mata. Seni itu melibatkan ilmu, budaya, jati diri, emosi, komunikasi dan pelbagai lagi. Fuck you lah bro. Kalau kau geng-geng seni, kau tak joget atas pentas pun, Malaysia akan jalan. Malaysia akan stay maju. Kalau bocah-bocah seni macam kau, artis-artis bocah yang kerja joget atas pentas, kalau korang tak ada pun tak apa, sebab korang punya kewujudan tak signifikan. Tanpa penseni, penggiat seni pun, tamadun tak runtuh bro. And kau punya seni tu heavily constructed di atas orang panggil engineering, electrical system, benda-benda yang berkaitan dengan sains. So kau punya kos tu bocah guys. Maknanya kalau kau tak ada tak apa. Namun kalau kos STEM tak ada, itu jadi masalah. Di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.